Yo guys, welcome to my video. Yang korang sedang tengok sekarang ni direkod menggunakan DJI Action 6. Aku nak korang sini buat comparison lah kan, antara DJI ni dengan DJI Action 5 Pro yang lama, mana satu yang lagi nice. Dan macam yang korang nampak dekat belakang, kita akan buat recording sikit untuk test macam mana DJI Action 6 ni proper ke tak untuk korang guna as a action camera lah kan. Alright, aku tak nak lengah masa lagi dah. Jom kita buat semua shot menggunakan DJI Action 6. Let's go! Sebelum tu, korang kena tahu apa yang dah berubah dekat DJI Action 6 yang baru ni. Pertama sekali, yang korang akan perasan sebenarnya adalah tak ada lagi dah red accent dekat depan DJI Action 6 yang baru. So biasanya ada perkataan yang berwarna merah, ada logo, tapi yang ni sekarang dah tak ada lagi dah macam yang korang nampak. Semua all black punya casing dan juga all black punya color. Even termasuklah dekat dia punya signature lens ni biasanya ada red accent kan. Sekarang dah tak ada. So kiri kanan atas bawah, kecuali dekat butang rekod atas ni masih lagi ada accent warna merah. Selain daripada itu sahaja other than DJI punya logo dekat bahagian sisi ni. However, dia bukan stop dekat situ je. Kalau kan dia punya size dekat sini dah makin besar. So kalau kau nak masukkan action camera ni dalam case Action 5, tak boleh tau, sebab yang ni dah makin tebal dan juga dah makin panjang. Sebagai contoh, dia lagi tinggi, dia lagi panjang dan juga dia lebar sikit kalau ikutkan. Dan korang boleh nampak lekuk dekat bahagian atas kamera ni sebenarnya menampakkan yang diorang sebenarnya letakkan sensor yang lagi besar. Yang tu kita akan cerita satu-satu. Lepas tu tak ada lagi dah perubahan fizikal yang patut aku cakapkan, even though dia ada sikit-sikit, tapi benda tu macam like tak effect sangat. Dia punya mounting masih lagi sama, magnetic. Ada hook yang akan attach dekat bahagian bawah ni, dan kalau korang nak gunakan untuk video menegak, sorry to say, korang kena beli dia punya case untuk mount macam ni. Kalau tak, korang kena beli external case yang diorang actually jual. Dia punya main screen dekat sini still lagi sama, dan juga brightness dia pun kalau kan tak ada beza. Dekat bahagian depan ni pula sama juga dia punya diameter. However, aku perasan skrin dekat bahagian depan DJI Action 6 dia lagi terang sikit berbanding dengan yang lama. So yang tu aku nampak DJI tak bagi tahu, but aku did notice perubahan tu dekat DJI Action 6 yang baru. Alright, sekarang kita akan cakap tentang dia punya sensor dekat sini, sebab ni adalah the main highlight korang beli DJI Action yang baru. Sensor dekat sini dah totally berubah. Dia gunakan square sensor 1/1.1 sensor. So dekat sini korang akan dapat low light yang bagus, dan juga korang akan dapat option untuk record open gate. Square sensor, korang boleh gunakan semua sensor tu, dan juga kemudian on pose korang boleh gunakan apa sahaja aspect ratio yang korang nak gunakan. Tu sebab lah kot kenapa DJI sebenarnya tak bagi korang cache, so that korang boleh crop later bila masuk dekat dalam korang punya smartphone, dan juga masukkan dekat dalam komputer untuk buat editing. So lepas ni korang just record macam ni je untuk dapatkan video menegak korang tu. So tak perlu nak bawa extra hardware untuk record video. Apa yang aku perasan juga, sensor yang baru ni sebenarnya dia lagi sharp berbanding dengan yang predecessor. Cuaca yang terang pun still boleh korang nampak beza dekat aku punya kulit. Yang DJI Action 6 dia lagi sharp dan juga lagi noticeable berbanding dengan yang tahun lepas. But the main highlight dekat sini, DJI dah letak variable aperture dekat diorang punya action camera. So dia boleh pergi daripada 4.0 aperture kepada 2.0 aperture tau. So dia akan ubah on the fly waktu korang record video, and korang boleh pilih juga secara manual kalau korang nak. Dan korang akan dapat beza lah. Depth of field pun sebenarnya akan nampak lagi jelas. Tu yang selalunya kita tak dapat dekat sebuah DJI ataupun action camera. Walaupun diorang ni ada variable aperture, dia still lagi korang tak boleh control 100%. Dia akan decide sendiri bila dia nak pergi dekat 2.0 dan juga 4.0. So kalau betul-betul low light, dia akan switch to 2.0. Kalau dia macam terlalu terang, dia akan pakai 4.0.
4.0. Pilihan yang lain dia akan ada 2.8 dan juga 4.0. So benda-benda macam tu korang kena tahu juga. Tapi bila ada choice macam ni, dah cukup untuk buat korang beli DJI Action 6. And tujuan dia bukanlah fancy sangat untuk korang dapat depth of field yang lagi shallow lah kan. But the main reason dia adalah dia punya capability untuk record at low light. Tu sebenarnya adalah the main priority. Korang nak dapatkan depth of field yang macam tu dan juga korang nak banyak light masuk dekat dalam korang punya sensor. FOV dia kalau kan still lagi the same 155 saja, tak ada wider than that. Lebih daripada tu kalau kan akan ada distort sikit, tapi yang ni pun sebenarnya normal lah untuk sebuah action cam dan bukanlah benda yang negatif bila kita nak cakap tentang FOV yang sampai 155 ni. So waktu aku main pickleball ni, aku ada buat testing juga untuk dia punya hasil video. Yang korang boleh nampak dekat sini direkod menggunakan D-Log-M. So dekat sini korang boleh grade sendiri sama ada nak dia true to color apa yang korang nampak, tapi korang juga boleh ubah dia menjadi korang punya mode sendiri ataupun apa yang korang nak dalam sesebuah video tu. So korang boleh buat dia black and white, korang boleh buat dia cinematic, korang boleh buat dia macam-macam. Dan bila korang record mode macam ni pun akan dapat lagi tinggi dia punya dynamic range sampai 13.5 stops. So dekat situ korang akan dapat a better quality dan juga a better video untuk grading. But untuk orang yang tak biasa dengan D-Log mode tu, dia akan ada assist juga untuk tunjukkan dekat korang apa yang korang boleh buat bila tengah record video. Even aku dah test dia punya 4K 120fps dekat sini lah. The main highlight yang aku rasa yang kebanyakan orang nak untuk sesebuah action camera. Sebab biasanya kalau 4K 60fps tu dah makin normal kan. Semua benda, semua smartphone ada, semua action camera ada. Tapi untuk 4K 120fps di mana korang boleh buat macam-macam. Sama ada korang nak buat di slow-mo ke, semua benda nampak detail, especially record at 4K dan juga korang boleh grade korang punya footage tu. DJI juga dia dah start letak filter film dekat dalam dia orang punya action camera. So korang akan ada a few dekat sini, contohnya macam CC, lepas tu NC, TR. So ni adalah option yang korang actually akan dapat kalau korang malas nak grade ataupun memang nak consistent semua pakai filter yang sama. And korang boleh pilih juga berapa persen korang nak filter tu sebenarnya apply dekat korang punya video. Bagi aku this is a nice touch untuk edit video korang instantly tanpa perlu grade apa-apa. Pakai je yang ada dekat sini dan terus korang boleh post dekat social media. Lepas tu dia punya mikrofon dekat sini bagus ke Fazli untuk record direct daripada DJI. So korang nilai sendiri. Alright, sekarang aku nak buat testing untuk DJI punya mikrofon tau. Sebab kali kan yang ni lagi better dan juga yang lagi baru. So sekarang ni aku sedang gunakan DJI Action 6 punya kamera untuk test audio dia. Korang sendiri boleh nilai. Dan juga sekarang ni DJI Action 5 Pro yang predecessor. Mana satu yang korang lagi suka and mana satu yang lagi jelas, lagi clear dan juga lagi crispy? Korang sendiri komen dekat bawah. Aku nak tahu sekarang ni. Lepas tu yang bagus ni dekat sini korang akan dapat DJI Osmo punya ecosystem. Maksudnya kalau korang pakai mikrofon daripada DJI, tak perlu nak letak receiver dekat sebelah dia kan. Just connect terus direct daripada korang punya mikrofon. Tak perlu nak pakai receiver letak dekat diorang punya kamera. So tu bestnya pasal ecosystem daripada DJI sendirilah. Other than that, diorang dah bagi internal memory dekat sini 50GB. Maksudnya korang boleh record dalam like 2 jam macam tu, 4K 60fps. So korang tak perlu nak risau kalau terlupa bawa dia punya SD card ataupun micro SD card dekat sini. Tapi korang boleh tambah juga kalau korang nak. Dan kata diorang dia boleh support cloud punya storage so that korang tak perlu nak transfer all the time kan. So simpan je dekat dalam ni, dia akan simpan dekat cloud untuk rekod lagi video yang korang nak rakam. Lepas tu yalah dia akan ada IP68, dia boleh selam sampai 20 meter kalau tak ada case macam ni, and yalah make sense untuk sebuah action camera. Alright, sekarang macam mana pula dengan dia punya bateri? Aku actually rekod video sepanjang hari kalau korang nak tahu, dan pakai satu bateri sahaja. Hujung-hujung je aku tambah satu lagi bateri just untuk pastikan kamera ni tak mati. So aku boleh rakam dalam like 1 jam footage 4K 120fps campur dengan 4K 60fps constantly. Kalau nak cakap panas, dia ada, tapi dia bukan sampai level dia stop recording. Dia still lagi panas, tapi
dia tak bagi tahu warning pun dekat sini yang DJI camera actually panas. So dekat situ dia solve problem. Tak macam kebanyakan action camera, bila dah panas dia tiba-tiba mati. Dia tak bagi warning. Tu yang aku tak suka, dan that's why lah kenapa aku beralih kepada DJI punya action camera. However, kalau korang record at 1080p, korang boleh dapat dalam 3 jam lebih recording. So tu benda yang bagus, dan korang tak perlu nak risau kalau ada shooting sepanjang hari and record at 1080p sahaja. DJI juga ada lens untuk shoot makro tau. Maksudnya korang boleh cabut je lens yang ada dekat Action 6 korang, lepas tu mountkan lens yang boleh korang shot makro. So dekat sini benda yang korang takkan dapat dekat DJI Action yang lama, 5 ke 4 ke 3 ke, tak ada. So ni special dekat DJI Action 6 sahaja. So itulah dia guys, DJI Action 6 yang baru. Aku dah pakai 1 hari ni just untuk test untuk korang. Puas hati lah, boleh kata macam tu lah. Bateri dia tahan lama, footage dia pun nampak sharp. Korang sendiri boleh tengok dekat sini, dan dia punya bentuk ni membuatkan aku boleh mount dia dekat mana-mana, dekat tempat yang sempit ke, dekat tempat yang tak sesuai untuk letak apa-apa kamera yang besar ke, dia boleh muat. Dan korang boleh nampak shot-shot, contohnya macam aku mount dekat pedal untuk main pickleball tu kan, dekat kereta. Basically ni shot-shot yang susah korang nak letak kamera tau. DJI Action 6 boleh buat benda-benda macam tu and dapat footage yang cantik, dan juga POV yang susah korang nak dapat. Komen dekat bawah kalau korang upgrade tak kepada DJI Action 6, sebab aku rasa yang ni rasa lagi solid daripada DJI Action 5 Pro. Komen dekat bawah. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling. I'll see you guys on my next action video. Bye.